Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. So hari ni Irfan nak cerita siapa? Hari ni nak cerita pasal anxiety attack. Kan. So sebenarnya apa di akhir-akhir zaman ini kan, ramailah orang kena anxiety kan. Ramai. Dekat Amerika sana lebih daripada 50% daripada penduduk negaranya ada penyakit anxiety ni lah. Kan, panic attack nama dia kan. So kalau kena anxiety ni memang payahlah kan. So siapa yang pernah kena dia faham lah, dia tahu apa yang Irfan cuba maksudkan. Dia ada punca dia macam-macam lah kan. Kalau kita lihat punca dia ada macam-macam. Ada orang dia tekanan kerja kan, pasal apa ni, pasal perniagaan ke, pasal duit ke, pasal perhubungan ke kan, dan sebagainya lah kan, masalah hutang ke kan. So kadang-kadang kalau tak boleh handle kan, dia boleh jadi naik pangkat lah. Anxiety ni boleh jadi depression. Depression ni apabila seorang tu dia ada tendensi ataupun kecenderungan untuk membunuh diri. Kemudian dia ada lagi tinggi lagi daripada tu, dia boleh jadi bipolar, di mana dia akan ada dua perasaan pada satu masa, dan sebagainya. So dalam hal ni kalau kata siapa yang pernah kena ni, dia bukan pasal kita tak beriman ke apa semua, tak. Ini semua soal hati kan, dalam hati ada masalah kan. Jadi kalau siapa yang kena ni, dia tahulah kan. Kena tengoklah apa punca dia. Dan orang yang tak kena tu, janganlah kata orang yang kena anxiety ni dia tidak beriman dan sebagainya. Bukan. Ini soal hati ni apa, kalau Allah nak tarik, dia tarik lah kan. So dalam hal ni harap siapa-siapa yang kena, yang tak kena tapi ada jiran, keluarga, adik-beradik yang kena tu, tolonglah perhatian sikit kan. Cubalah fahami kan, sebab bila kena tu susah kan. Seseorang yang kena anxiety ni, dia tak boleh berfungsi dengan baik. Pasal apa? Pasal mental dia terganggu, tekanan mental kan. Lepas tu hati dia terganggu, lepas tu nanti pekerjaan dia terganggu, nanti semua benda yang dia buat, rutin-rutin harian dia semua terganggu sebab kerana masalah hati dia kan. Mungkin dia tak boleh tahan lah. Dan katalah yang buat yang masalah hati tu atau yang menyebabkan anxiety tu adalah orang. Jadi selalunya dia akan takutlah untuk berdepan dengan orang tu. Dia akan menggigil kan. Walaupun orang tu cakap dengan bahasa yang perlahan tu kan, dia akan menggigil kerana hati dia dah tak boleh terima, ataupun hati dia dah Allah takutkan dengan orang yang nak jumpa tu. Kalau kata benda tu bersifat kerja, jadi dia macam takut untuk buat kerja, takut nak pergi kerja. Dia macam tu. Dia jadi overthinking, dia tak boleh tidur malam, dia tak boleh makanan-makanan, makan minum dia terganggu kan. Apa pun dia tak boleh buat. Dia lose function of diri dia kan. So kalau orang kena anxiety, itulah yang akan terjadi. So kena seek help lah. Kalau kata Ustaz Azhar Idrus tu, pergilah keluar, berjalan-jalan, pergilah borak-borak dengan orang. Macam tu lah kan. Tapi kalau kata anxiety tu datang daripada orang, daripada bos ke dan sebagainya, elok jauhkan diri lah. Mungkin berhenti kerja adalah satu benda yang baik lah. Cari kerja lain kan. Itu mungkin ada satu benda yang terbaik untuk kita buat. Seek help, pergilah jumpa dengan kaunselor ke kan. Dapatkan ubat-ubatan yang ada dan sebagainya kan. Dan yang lebih baik lagi, kita bersabar dan mendirikan solat kan. Itu antara benda-benda yang kita boleh buat lah. So bawa tenang, janganlah pergi fikir yang bukan-bukan, overthinking sampai nak bunuh diri dan sebagainya. So itu tidak digalakkan lah dalam Islam, dan Allah melarang, dan Allah pun ni murka pada orang-orang yang buat benda-benda macam tu. So dalam hal ni kita tenang-tenang je kan. Kita cuba cari jalan penyelesaian dia lah kan. Cuba cari apa punca dia, dan cuba atasi punca tu. Dan kalau tak boleh atasi, kita jauhkan diri. Cerita dia macam tu. Alright, hari ni saya sajalah Irfan cerita pasal anxiety ni kan. Sebab Irfan juga tergolong dalam orang-orang yang pernah mengalami sakit anxiety attack ni. So tapi Alhamdulillah lah, sampai hari ni pun Irfan masih lagi sihat dan tak perlu makan ubat kan. Okey lah, Alhamdulillah. Dan harap Allah hilangkan kegelisahan dalam hati Irfan dan gantikan dengan ketenangan. So siapa di luar sana yang dengar celoteh Irfan hari ni kan, doa-doakanlah semoga Irfan tenang-tenang selalu. Pasal apa, tuan-tuan dan puan, bolehlah kan dapat penyakit lain, tak ada masalah. Tapi masalah anxiety, masalah dalam hati ni problem sikit. Sebab itu adalah hak milik Allah. Allah yang pegang hati kita. Jadi kalau nak bagi tenang, dia bagi tenang. Kalau nak bagi kita huru-hara, dia jadi huru-hara lah. Apa-apa pun kita manusia memang tak adil lah daripada ujian-ujian ni. Alright teman-teman, itu saja celoteh FI untuk kali ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.